mana kita hari ini dengan misi pada hari ini adalah untuk jangan pakai mahal-mahal sangat, overkill nanti motor ni tak boleh pergi laju sangat. Untuk hari ini baru first time aku nak tukar tayar yang brand yang baru. Yang paling penting tayar ni adalah tayar dual purpose. Dia 80% road dan 20% saja off road. Tak boleh kejar. Tak boleh kejar lah. So now kita dah sampai dekat dah Permaisuri. Korang tengok dia punya bentuk tayar ni, yang ini 80% road dan juga 20% off road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my guys. Aku baru saja cuci motor dekat tu Shah Spa. Jadi dekat sini area ceras indah macam tu. Tempat Bambok lah. Bambok memang dia punya regular customer. Sampai motor Pan Am dia pun boleh parking kat situ. So aku boleh parking situ ke nanti ya? Ke mana kita hari ini dengan misi pada hari ini adalah untuk aku dah mesti Abang Bok sebenarnya. So dipikir-pikirkan setelah beberapa hari, Abang Bok pun dah bagi dia punya suggestion. Aku hari ni nak tukar tayar. Dan tayar yang aku memilih adalah tayar daripada Timsun TS880R ringan. Tak ada R untuk rear, F untuk front. Nah gitu. Belum. So hari ni kita akan menghala ke KK Superbike di Bandar Permaisuri untuk tukar tayar ni. Sebenarnya aku dah order dah pun. Setelah berfikir-fikir nak pakai brand apa, aku takut pakai yang brand yang terlalu mahal, nanti terlalu overkill orang cakap kan. Macam Abang Bok cakap, kau jangan pakai mahal-mahal sangat, overkill nanti motor ni tak boleh pergi laju sangat. Betul, sebab tayar dia ada rating dia lah kan. Cumanya tayar yang aku minat tu rating dia atas 200 punya kelajuan, 200 km per jam. So benda tu akan jadi overkill lah untuk motor ni. Dan Timsun itu dia menjanjikan boleh pakai selama 20,000 mileage ke atas. Kalau dapat 30,000, alhamdulillah ngam sangat. So kita kena jaga angin lah. Setiap hari kita akan tengok, sebab aku ada TPMS kat sini. Sekarang ni aku punya tayar yang standard original ni dia ada cacing. Jadi dia memang akan keluar angin lah. Bila dia keluar angin, kau tengok kat sini nampak belakang 26 PSI. Sepatutnya belakang nak 33 macam tu tau. Depan tak apa lagi, dia kurang 2 PSI. Tapi itulah, disebabkan tayar korang ni dah ada cacing, sepatutnya dia kena tampal luar dalam. Dan aku hanyalah bercacing sahaja. Sebab itulah setiap minggu ataupun setiap selang 2-3 hari kau kena tengok tayar kau. Kalau kurang angin kena pump balik. Kalau ada kebocoran pada tayar, korang kena tampal luar dalam. Lebih senang, lebih padu lah. Untuk hari ni baru first time aku nak tukar tayar yang brand yang baru, yang tak pernah aku pakai. Dekat Kapcai pun tak pernah pakai. Tayar Timsun tu tadilah, TS880. Si hari ni berjaya atau tidak, adakah dia cantik ataupun tidak dekat aku punya tayar ni, dekat motor ni, marilah kita tengok. Tapi yang paling penting, tayar ni adalah tayar dual purpose. Dia 80% road dan 20% saja off road. Jadi mari kita on the way. Abang Bob dah tinggalkan aku tak boleh bawa laju, nanti kan angin kuat. Korang tak dengar nanti angin terlalu kuat. Tak boleh kejar. Tak boleh kejar lah. Kejar. So now kita dah sampai dekat dah Permaisuri. So dekat mana KK Superbikers adalah di belakang JPJ Ceras je. Kat sini je. So kita pergi menghala ke belakang. Ramai Lobiang. So dekat ni RSB. Kita masuk di lorong belakang itu. Lepas tu kita dah sampai guys. Astagfirullahalazim.
Dah tahu dia nak parking situ rupanya. Sampai sudah kita. Inilah KK Superbike. Sampai bosku. Allah. Hari ni aku akan pastikan kau balik dengan tayar baru. Cantik. Selalu ni tak close deal. Jarang tak close deal Jarang tak hangus. Jom kita deal dulu. Kita kasih deal dulu, mari. So ini adalah KK Superbikers yang berada di Permaisuri. Okay, korang boleh tengok bukan tayar saja yang diorang jual, helmet, sport rim. Lepas tu ada aksesori sikit, glove ada, bag ada dan banyak lagi. Jangan teracun benda lain, kita nak beli tayar je. So Ijah. So ni tayar Timson yang banyak. Nampak. Sekarang ni tayar aku diorang tengah ambil dekat store atas. Jadi kena tunggu sekejap dulu. Dan benda yang paling best, angin akan dia pakai nitrogen tu. Mesin nitrogen. Dan juga bila korang tukar tayar kat sini, diorang akan siap balancing. Nampak manual balancing guys. Jangan tengok tayar aku pula. So ini adalah motor aku sekarang, Bistrom 250SX. Kalau boleh tengok tayar dia guys. Ini tayar dah lebih 30,000 lebih aku ingat. Tak ingat dah berapa sebab tak set pun. Kau tengok tayar dia dah lebih kurang dalam 20 ke 30% je yang boleh pakai sekarang ni. Bila hujan, langgar lain putih lain kuning macam ni, dia memang rasa licin. Okay, itu belakang. Kau tengok depan pula. Depan tu sama aku tukar one set hari tu. Kau tengok dia makan tak habis, tak rata. So ini adalah dia punya downside kalau kau pakai tayar jagung. Memang kena jaga angin. So untuk angin pula kau boleh tengok kat sini lah. Depan 22, belakang 29 sebenarnya. Tayar aku ni dia dah ada cacing. So bila ada cacing dia akan keluar bocor halus lah. Kalau cacing sepatutnya kau kena tampal luar dalam. Itu yang paling terbaik. Jadi disebabkan oleh tayar ni dah tinggal 20 ke 30%, kita nak tukar tayar. Tunggu tayar, terus tukar. Mantap. Kedai KK Superbikers dekat Permaisuri ni dia banyak aksesoris lah. Ada brake pad, ada macam-macam. Okay, tayar memang tayar Timson lah paling banyak sekali. Ni yang nampak aksesoris. Lepas tu minyak hitam RLT Racing Model abang-bobnya. Ini ni RLT. Kalau kau nak cuba boleh datang sini. Bahaya. Kedai ni kat mana? Dekat Permaisuri. Kalau kau nak tahu landmark dia kat mana, depan saja dengan Hero Market. Ini kedai dia. Gitu nampak Timson. KK Superbikers yang Berhad. Cover set semua ada. Suci helmet pun ada kat sini. Ijaz, ni berapa je? RM15 Lepas tu masuk je lah, lepas tu biar. Tashengo dan e-wallet sahaja. Masukkan helmet, nanti dia akan auto cuci. Kalau helmet yang bau hapak tu kau masuk sini RM15 settle. Tak ada bau hapak dah. Nanti nak try. Tapi tak out. Helmet aku baru lagi. Kat. Apa dah? Kat dia kata kat. Ada bunyi motor. Aduh. Abang Bob ada lah. Tak boleh lah. Aku kena jauh sikit, nanti dia kacau. So bila korang isi angin nitrogen ni, dia lebih ringan, dia lebih padat. Dan juga dia tak boleh, orang kata kurang angin pun dia tak kurang yang drastik sangat. Dia akan kurang sikit lah. Cumanya dia padat lah, senang cerita. Okay. Naik terus, senang. Tak boleh tolak. So motor pun dah nak ready. Boleh bang? Okay, kita sama-sama bang. Dia memang berat sikit bang. Tapi tayar belakang tu pun kalau ada double stand, dia akan mendut. Nak kena buka ni kot. Nak buka Jom kita buka box dulu. So ni tayar dia Timson TS880R untuk belakang. Ni 157017 untuk belakang ni. Okay, yang ini Timson TS880F untuk front lah. 110/80/19. Tayar pun dah ready. Jom kita tukar. Yang paling penting, diorang tukar tayar sekali dengan balancing. So ni sprocket yang aku dah tukar hari tu. Tengok dia okey lagi ni. Bearing okey, bearing boleh jalan. So tak ada masalah. Kalau bearing tak boleh jalan, maknanya bearing dia dah rosak. So benda ni yang korang kena check lah sekali. Ini hari tu tukar rantai dia tak boleh gerak. Maknanya bearing sprocket tu korang dah kena tukar. Ini dia punya common problem. Kena check ni selalu.
So macam aku cakap tadi, dia akan isi tayar angin guna ini lah. Ini adalah nitrogen, gas nitrogen. Pakai ni baru ada lingan lah. Lengan. Sekarang ni dia tengah buat balancing pula. So ni dia tayar yang dah siap pasang, tayar belakang Timson TS 880R lengan. 15070 17 kat belakang. So dia nak pasang depan pula, jom. Sekarang ni abang ni tengah buka tayar depan, sambil-sambil tu kita tengok yang ni. Time sekarang ni korang boleh tengok back pad korang ni okey ke tidak. So aku dah tukar brand Bendix itu, ni masih okey lagi. Okay, bolehlah pakai dalam 10,000 lagi kot, ataupun kurang daripada 10,000. Kalau korang nak juga, aku letakkan link dekat video ni. Mantap. Ini paling mantap sekali. Turun naik genting pun tak ada masalah. Dia tak hilang. Dan ini untuk balancing tayar depan pula. Guys, kita dah tukar tayar tadi. So ini adalah Timson TS 880, belakang 17 dan depan 19. Belakang 15070 dan depan adalah 110 80 19. Korang tengok dia punya bentuk tayar ni, yang ini 80% road dan juga 20% off road. Jadi kalau korang tukar tayar dekat sini, depan dan belakang, korang akan dapat sekali free balancing dan juga angin nitrogen. So kalau korang tukar, memang dia akan bagi semua benda tu siap dengan free gift sekali lah. Alright, jom kita nak try motor ni. Best ke tak best tayar ni? Mari. So kalau korang nak dapatkan, boleh datang ke KK Superbike Permaisuri. Datang terus sini. Mantap. Kita dah settle tukar tayar. Apa lagi dah tukar tayar balik lah. Bang Bob ada masalah lah, Bang Bob ni. Masalah dia tinggal kunci pula. Tadi dia ambil motor dekat Shah Bike Spa tu, dia tak ambil kunci. Jadi sekarang ni nak kena tinggal lah bang. Minta maaf bang Saya gerak dulu. Tak pasal kita level mana. Bukan sebab ada rescue. Bukan saja tinggal, ada rescue dah. DJ datang sekejap lagi. So sekali lagi bang, jom kita gerak dulu. Apa-apa roja. Jangan lain guna terus. Right, thank you teman Tayar mantap. Jatuh bukan salah tayar. Bukan salah tayar. Okay, bear in mind Okay bang, gerak dulu bang. Masih Bismillah. Panas lah. Masya Allah. So Alhamdulillah, sudah tukar tayar akhirnya. Sana boleh Aku tak tahulah, jalan sana sini lah. Ui, rasa lebih lingan tu. So apa yang paling penting adalah angin tayar ni dah dimasukkan angin nitrogen. Rasa lain lah. Depan ni rasa macam tinggi lah. Tak tahu lah aku punya. Wow. Apa hal tu rasa lain lah. Lepas tangan ada ke kanan lah. Tak ada. Aku punya perasaan je. Tapi rasa macam tinggi semacam padahal 19 juga. Itu yang pelik. So kalau boleh tengok dekat sini, tadi dah isi angin nitrogen, sepatutnya 41, tapi aku punya TPMS ni dia detect 38 saja. So apa yang best dengan angin nitrogen ni, dia tak mudah mengembang dan tak mudah mengecut lah. Okay, kalau panas dia tak akan mengembang sangat. Kalau angin ni biasa dia akan mengembang, dia akan naik. Tayar pun sudah baru, tak boleh nak corner sangat sebab ada lilin kan. Tayar baru, kau jangan tiba-tiba terus nak corner je. Jangan, bahaya guys. So 38, 39 yang dekat Cigi ni, aku tak rasa dia terlalu keras pun. Okey-okey je, ngam-ngam je. Sedap-sedap je. Paling penting aku nak tahu dia punya mileage sekarang ni. Oh, ya tu. Aku nak kena tahu mileage dia sekejap. Aku berhenti sekejap kat depan tu, kat tempat selamat lah. Tapi nak kena tahu mileage dia. Kita nak set dia punya mileage berapa boleh pergi tayar ni. Itu yang paling penting. Kalau tayar ni dia boleh pergi sejauh 20 ke 30 ribu kilometer, dia memang win lah. Baik pakai yang ni kan, tambah sikit daripada yang original, betul tak?
So sekarang ni aku punya mileage, kalau korang boleh tengok dekat sini, 57,310. Nampak kan? Jadi 57,310. Korang tolong markkan aku punya ni lah, mileage. Kita kira sama-sama sampai dia dah botak nanti. 20 ke 30% nantilah kan. Janganlah sampai botak terus. Aku tak boleh nak setkan aku punya kilometer, sebabnya satu aku buat untuk servis dan juga satu aku buat untuk minyak. Kita pergi ke trip A. Trip A ni minyak, trip B adalah untuk aku punya servis. Kalau dia boleh pergi dalam 80,000 memang padu lah. Aku rasa macam lain tadi, tak tahu kenapa. Macam tinggi sikit lah. Padahal rim size yang sama kot. Macam ada ringan sikit lah. Dia macam lagi senang nak kona lah. Kenapa Bismillah. Risau betul lah saya baru ni. Aku nak naik Max, nak ke Cyberjaya, nak jumpa Atik Vlog. Kita ada projek sikit dengan Atik Vlog. So far setakat ni okey saja. Angin yang lebih ni 41 tadi, mesin tu tulis 41 PSI kan. Aku tak rasa dia betul-betul keras pun. Obviously memang tak rasa keras sangat. Tak rasa macam dia over angin pun tak ada. Rasa macam biasa saja. Okay, handling pun okey setakat ni. Ada ngam lah. Nanti aku akan tengok lah from time to time macam mana dia senang keluar angin ke tak. Kat depan ni cuaca dah panas ni. Cuaca panas Ui, berkicap mat. Tapi angin tu masih lagi 39-38 macam tu je. Woo. Risau. Baru tukar tayar guys. Tak boleh bawa laju sangat. Mat aku tak ngam. Kena slow-slow guys. So far okey lah. Tapi aku rasa macam tinggi. Tapi tak tahu lah, perasaan aku je kot. Cumanya tayar belakang tu dia besar satu saiz lah. Tayar depan 110, besar satu saiz juga. So aku rasa video sampai di sini sajalah. InsyaAllah kita jumpa next video. From time to time aku akan update kat korang, InsyaAllah. Nak tengok time hujan pula nanti. Sekarang ni memang musim panas, hujan pun jarang-jarang. So panas memang semua tayar pun okey. Tapi Tinsem ni dia lebih padu time panas. Sebab dia memang cengkam lah kan. Kona pun okey, semua pun okey InsyaAllah. Jadi sekarang tak boleh lah kona. Nanti next video aku akan share kan dia punya tayar ni okey ke tak okey, time panas, time hujan, time off-road sikit-sikit macam mana. Alright. So video sampai di sini dulu, InsyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazul Reza, Cun Gang. Like dan subscribe dah betul. Bye bye. Assalamualaikum.